Michael Nurzaimi, Menteri 037-230. Pada hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan Al-Qadiyah wa Aqsamuha. Okey, kita mulakan bahagian pertama iaitu ta'rif Al-Qadiyah. Al-Qadiyah ni apa? Al-Qadiyah ni ada al-kalam aw al-qaul al-mufidu alladhi yahtamilu as-sidqu wal kadzab bi zatihi. Maksudnya ucapan atau perkataan yang memberi faedah, sama ada percakapan atau ucapan itu benar ataupun salah. Okey, yang kedua, bahagian Al-Qadiyah ini terbahagi kepada dua, iaitu Al-Qadiyah Hamliyah dengan Al-Qadiyah Asyartiyah. Okey, kita pergi yang pertama iaitu Al-Qadiyah Al-Hamliyah. Apa itu Al-Qadiyah Hamliyah? Al-Qadiyah Al-Hamliyah ialah Al-Qadiyah allati yahkumu fiha bi subuti syai'in li syai'in aw yahkumu fiha bi nafi syai'in an syai'in. Maksudnya kat sini ucapan atau perkataan yang dihukumkan sama ada ayat nyata itu berbentuk salah ataupun betul. Contohnya al-muhtariquna azkiya, iaitu maksudnya pencipta yang bijak. Seterusnya al-jazau al-qadiyah al-hamliyah, maksudnya bahagian-bahagian dalam Al-Qadiyah Al-Hamliyah ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama al-maudu, al-mahmul dan al-isbah, di mana satu ayat Al-Qadiyah Al-Hamliyah ini mempunyai tiga komponen, iaitu al-maudu, al-mahmul dan isbah. Okay, seterusnya aqsamu Al-Qadiyah Al-Hamliyah bi'tibar al-isbah al-mahmul, iaitu dia terbahagi kepada dua, iaitu al-mujabah dan salibah. Apa itu mujabah, apa itu salibah? Mujabah itu dia allati yakun al-hukum fiha bi subuti syai'in syai'in. Macam saya kata tadi, kalau dalam ayat Qadiyah Hamliyah ni dia tak kisah sama ada ayat itu betul ataupun salah, dan dia ayat itu memberi faedah. Kalau ayat itu membawa kepada kebenaran, dia digelar mujabah, dan kalau ayat itu menjurus kepada kesalahan, dia dipanggil salibah. Contohnya kullu insan hayawan, maksudnya semua manusia adalah hidupan. Dan kalau contoh salibah, la syai'in minal insan bihajar, maksudnya tidak ada hidupan yang batu. Okey, seterusnya kita pergi kepada aqsamu Al-Qadiyah Al-Hamliyah bi'tibar maudu. Okey, tadi kita dah tengok dia punya mahmul, sama ada dia mujabah ataupun salibah. Sekarang ni kita tengok dekat maudu dia pula. Okey, terbahagi berempat. Yang pertama syahsiah, kuliah, juz'iyah dan mumalah. Apa itu syahsiah? Syahsiah itu adalah apa yang dikhususkan. Boleh cerita macam contohnya nama orang ataupun sesuatu yang dikhususkan lah. Contohnya al-mahsusah al-mujabah, contohnya Zaid katib, iaitu Zaid menulis. Kalau contoh al-mahsusah al-salibah, amru laisa bisyair. Okey, kita pergi pada kuliah. Kuliah tu apa? Kuliah tu dia menggunakan perkataan kul. Al-kuliah al-mujabah, contohnya kullu insan hayawan. Okey, kita pergi pada juz'iyah. Juz'iyah ni dia menggunakan perkataan ba'da. Ba'da al-kainat hai. Yang terakhir adalah mumhalah. Mumhalah al-mumalah al-mujabah, contohnya al-insan katib. Mumhalah ni dia lebih kurang macam syahsiah, cuma al-mumalah ni dia lebih kepada umum, syahsiah ni lebih kepada khusus. Ya. Okey, seterusnya ini adalah sur Al-Qadiyah Al-Hamliyah wa anwa'uhu. Ini saya ambil daripada ustaz saya, iaitu Ustaz Hafizi. Dia telah mengkelaskan ataupun dia telah mengkelaskan beberapa sur ataupun antara sur yang digunakan dalam meletakkan al-mawdu' tu. Contohnya macam saya cakap tadi, kuliah mujabah, iaitu perkataan yang contohnya kul, jami', amah dan kafah. Kalau contoh juz'iyah, ba'da, kasir, wahid, ma'zum, qalil, aghlab. Okey, selesai sudah kita bentang berkaitan dengan Al-Qadiyah Al-Hamliyah. Okey, seterusnya kita pergi kepada Al-Qadiyah Asyartiyah. Apa itu Al-Qadiyah Asyartiyah? Al-Qadiyah Asyartiyah ni adalah ma hukum fiha bi raddi baina tarfi al-qadiyah. Okey, kita tengok tadi Qadiyah Hamliyah ni dia ada maudu', ada mahmul dan dengan nisbah. Kalau Qadiyah Asyartiyah ni dia ada muqaddam dan tali, iaitu muqaddam dan tali tu mesti ada iaitu muqaddam adalah punca ataupun sebab dan tali adalah akibat. Okey. Aqsamu Al-Qadiyah Asyartiyah, iaitu bahagian-bahagian dalam Qadiyah Asyartiyah ni terbahagi kepada dua, iaitu al-muttasilah dan al-munfasilah. Apa itu al-muttasilah? Al-muttasilah ni yang seperti kita tahu tasil, iaitu bersambung. Ya allati awsibat tasahib atrafan muqaddam tali, iaitu pernyataan ataupun ayat
yang ada kaitan di antara muqaddam dan juga tali. Kalau al-munfasilah pula aidia allati hukum fiha bitanafi bainan tarfiha, iaitu muqaddam dan tali dia ada perbezaan ataupun senang cerita kalau nak bezakan al-munfasilah ni ada au dan imma. Seterusnya aqsamu asyartiyah al-muttasilah iktibar lizumi at-tali al-muqaddam. Okey, dia sama juga macam qadiyah hamliyah, dia ada mujabah dan ada juga salibah. Iaitu mujabah ni, senang cerita mujabah ni adalah positif dan salibah ni adalah negatif. Okey. Contohnya ni izakan al-ma'dan zahaba fa innahu yakun ghali as-saman. Maksudnya jika emas itu logam, emas itu mahal. Maksudnya dia ada kaitan di antara muqaddam dan juga tali. Okey, kalau kita pergi salibah pula, laisa izakan lajau sofyan falan nazahu ila jabal. Maksudnya tidak jika cuaca panas kami tidak akan pergi ke gunung. Okey, seterusnya aqsamu asyartiyah al-muttasilah biiktibar tabi'at talazam bi tarfiha. Okey, syartiyah muttasilah ni dia terbahagi kepada dua, iaitu syartiyah muttasilah lizumiyah dan syartiyah muttasilah ittifaqiyah. Apakah itu? Syartiyah muttasilah lizumiyah ni adalah ayat penyata yang kelaziman. Contohnya in kana asy-syams talihan kana an-nahar mawjudan. Maksudnya jika matahari naik, cahaya pun wujud. Kan ada kaitan di antara kalau contoh matahari naik dan cahaya pun kira macam bersinar lah cahaya tu. Itu ada kaitan di antara muqaddam dan juga tali. Dan itu adalah satu kelaziman. Okey, dan macam biasa lah. Okey. Yang kedua adalah syartiyah muttasilah ittifaqiyah, iaitu kebetulan. Kebetulan contohnya in kana al-faras sahilan fal-himar nahik. Maksudnya jika bunyi kuda maka keldai bunyi keldai. Okey, seterusnya kita pergi kepada ajza'u al-qadiyah asyartiyah al-muttasilah wa asyartiyah al-munfasilah. Maksudnya bahagian dalam qadiyah syartiyah muttasilah dan syartiyah munfasilah. Okey, macam mana kita nak kenal sama ada qadiyah kedudukan muqaddam dan tali dalam syariah muttasilah dan munfasilah. Okey, dalam muttasilah muqaddam ni kedudukan dia berada di awal. Maksudnya kedudukan berada di pertama walaupun dia disebut di akhir. Dan tali ni dia kedudukan dia di akhir walaupun disebut awal. Contohnya in kana asy-syams tali'at kana an-nahar mawjudan. Maksudnya jika matahari naik maka cahaya pun wujud. Dan kalau kita terbalikkan dia, in kana an-nahar mawjud kana asy-syams tali'at. Jika cahaya wujud, matahari pun matahari naik. Maksudnya okey, kalau kita tengok ini muqaddam dan ini juga yang ini tali. Kalau kita terbalikkan dia akan stay. Yang ini adalah tali dan yang ini muqaddam. Okey, untuk munfasilah pula dia lain berbanding dengan muttasilah. Muqaddam ni apa yang disebut di awal dan tali ni apa yang disebut di akhir. Contohnya daiman imma ayyakun al-jins sakinan atau mutaharikan. Sakinan adalah muqaddam dan mutaharikan adalah tali. Kalau contoh yang kedua, daiman imma ayyakuna al-jins mutaharikan atau sakinan. Mutaharikan adalah muqaddam dan sakinan adalah tali. Okey, seterusnya aqsamu asyartiyah munfasilah biiktibar subutu at-tanafi bainan tarfiyah wa adam sukut. Okey, ini adalah sama juga iaitu mujabah dan salibah, positif dan negatif. Saya cerita kalau negatif ni tambah laisa la. Okey, seterusnya kita pergi kepada aqsamu asyartiyah al-munfasilah biiktibar imkan istimah tarfiyah atau irtifa'iyah atau adam imkan. Seterusnya kita pergi kepada bahagian qadiyah syartiyah munfasilah. Kita bagi pada tiga, manik jami', manik hulu dan manik jami' hulu. Okey, kita pergi kepada manik jami'. Manik jami' ni apa? Manik jami' ni adalah dia menghalang kepada pengumpulan muqaddam dan juga tali. Dia tidak boleh duduk sekali dan dia boleh dibuang kedua-duanya. Contohnya al-kalimah imma isim atau fi'il. Dia boleh buang isim dan fi'il kerana adanya huruf. Seterusnya manik hulu. Manik hulu ni apa? Dia menghalang kepada penafian. Maksudnya dia tak boleh nak buang kedua, dia kena pilih satu. Contohnya Zaid imma ayyakun fil ma' wa imma alla yaghruqu. Maksudnya Zaid berada di dalam air dan tidak lemas. Dia berkumpul. Dia berada dalam air. Dia boleh berkumpul dan dia tidak boleh menafikan kedua-duanya. Dia tidak boleh menafikan dia bukan berada dalam air dan dia tidak lemas. Okay, seterusnya kita pergi kepada manik jami' hulu, iaitu dia menghalang kepada pengumpulan penafian. Contohnya imma ayyakun al-jisim sakinan atau mutaharikan, iaitu badan tidak boleh duduk diam dan bergerak. Maksudnya badan kita ni sama ada kita berhenti ataupun kita bergerak. Dia tak boleh buat dalam satu masa yang sama. Okay, seterusnya kita pergi pada asul seperti yang
Ini seperti Qadiyah Hamliyah, tapi ini sulh di Qadiyah Syartiyah, iaitu Mu'tazilah kulliyah mujabah mata mahma kullama, Mu'tazilah kulliyah salibah laisa al-bad, Juz'iyah mujabah pada yakun, Juz'iyah salibah pada la yakun laisa kullama. Okey, seterusnya as-sulh fi Qadiyah Syartiyah al-munfasilah. Tadi Qadiyah Syartiyah Mu'tazilah, yang ini Qadiyah Syartiyah munfasilah, iaitu kulliyah mujabah daiman, kulliyah salibah laisa al-bata, Juz'iyah mujabah pada yakun, Juz'iyah salibah pada la yakun laisa daiman. Okey, itu sahaja perbentangan saya berkaitan dengan Al-Qadiyah wa Aqsamuha. Sekian daripada saya, terima kasih.